Okay guys, so hari ni dah masuk day 30 cakap depan kamera. So hari ni punya sharing saya akan cakap 3 pros and cons tentang seluruh challenge saya lah. So kita start dengan pros dulu lah. Apa yang saya dah belajar, apa yang saya dah improve dengan challenge ni. Okay, so challenge ni first ialah saya lebih confident, saya lebih comfortable dengan bercakap depan kamera. So sebab dulu I pun rasa pelik kalau saya tengok kat saya sendiri dalam kamera. Okay, that's why saya start challenge ni lah, so that setiap hari saya pun akan improve dengan cara saya macam mana cakap depan kamera, macam mana saya present sendiri dalam depan kamera. That's why saya start challenge ni. Okay, so nombor 2 ialah susun cara saya cakap dengan lebih cepat lah. Contohnya, saya sekarang dah tak perlu guna skrip. Sekarang saya boleh guna point form dan boleh elaborate dengan lebih cepat. Tak sama macam dulu, kalau you bagi saya point form, saya pun rasa macam mana nak cakap point ni. So that's why sini ada improvement. Nombor 3 ialah habit. Setiap hari I pun rasa tak buat content macam belum perfect saya punya satu hari. So consistency lah sebagai content creator. Ini amat penting lah. Okay, so jom kita masuk dalam 3 cons yang apa saya rasa masa buat 30 hari challenge ni. So nombor 1 ialah paling kritikal punya. Penat tau nak fikir topik setiap hari. So actually next punya challenge I buat 30 hari punya content. So setiap hari you tengok apa tips baru yang I boleh share. Macam ni baru boleh overcome setiap hari letih nak fikir topik. So nombor 2 ialah kita punya video macam tak ada professional. Sebab video ni saya pun terus shoot, then saya cuma edit dengan guna jump cut saja. And then saya tak letak B-roll macam tu, mungkin you guys tengok pun akan rasa boring. Sebab ini adalah challenge, saya dah kata saya tak akan guna edit dengan berlebihan lah. So point dia ialah kita kena natural lah depan kamera. So cakap depan kamera saja. So cons nombor 3 ialah view dia. Walaupun saya ada harap mungkin view sampai 1000 lebih, I pun happy lah. Okay, tapi max saya boleh pergi dalam sharing saya pun dah dekat 500 saja. Sebab saya tengok banyak creators kat luar tu, diorang buat challenge ni, diorang punya engagement view semua agak tinggi. And then saya punya tak beberapa naik. So which is agak impact kepada saya, tapi saya pun tak give up lah. Okay, sebab saya punya main point ialah saya nak habiskan challenge ni, dan dalam challenge ni saya pun ada belajar beberapa benda yang baru. So moral dia ialah kita actually setiap kali kita buat video tu jangan selalu fokus kepada nak buat video viral. Kepada saya paling penting ialah konsistensi lah. Okay, sebab dari konsistensi tu setiap hari you buat, you akan rasa you setiap hari tambah 1% improvement. So that 1% naik setiap hari, 1 bulan you pun dah naik 30% tau. Okay, so 30% improvement tu agak besar kalau you guys implement ni kepada dalam you punya business atau you punya project semua. So ini adalah sharing saya lah dalam overall challenge ni. So next project tu you guys stay tune lah. Okay, saya akan buat 30 day challenge, which is mungkin tengok apa saya nak share. So saya akan surprise you guys. Okay, so saya punya 30 day challenge end di sini. Okay, saya Eng, kita jumpa esok.